Rasa tak nak ingat dah kan. Pengalaman hidup yang Allah jentik sekali untuk ingatkan diri sendirilah dekat pada Allah. Itu je. Saya Nuraini binti Muhammad Noor. Doktor kata kena bakteria Salmonella. Serang my spinal cord. Boleh dikatakan lumpuh lah daripada pinggang ke bawah. Bedridden lah. 12 hari duduk hospital. Rasa tak nak ingat dah kan. Pengalaman hidup yang Allah jentik sekali untuk ingatkan diri sendirilah dekat pada Allah. Itu je. Perut tak boleh silap sikit makan. Makan silap sikit dia start masalah. Semua orang kena buatkan lah. Tak boleh buat apa-apa, kita lumpuh. Satu tamparan yang sangat hebat masa tu. Pengalaman yang tak boleh lupa sampai mati rasanya. Boleh ingat benda tu. Apa-apa pun dalam hidup kita ni kita kena jaga perut kita. Sekarang ni saya masak memang ngam-ngam je. Kita makan lunch, dinner kita buat lain. Sangat-sangat bahaya. Saya makan leftover food one night aja pun dah kena dah. Kita kena ada pemakanan yang sangat bagus. Ada 2-3 doktor juga yang suggest kat saya suruh makan probiotik. Yang saya cuba ni alhamdulillah lah. Sehari 2 tu saya dah nampak kesan dah. Probiotik ni sangat-sangat penting. Bukan saja untuk perut, keseluruhan badan kita sebenarnya. Probiotik ni sangat-sangat penting untuk dapatkan kesihatan yang baik. The first second day tu saya rasa perut saya ringan, mudah nak lawas lah. Alhamdulillah dia tidak macam memulas nak ni, tidak. Masa the first 2 days tu saya rasa lah dia cuci perut saya. Memang keluar habis. Sedap, ringan rasa. Tapi after second week tu dia tidak watery, sedap. Saya tak payah nak paksa untuk buang. Alhamdulillah. Tak ada diabetik, pun biasa. Tahap kesihatan tu makin baik lah alhamdulillah daripada sebelum ni kan. Sangat membantulah juga. Bukan untuk perut saja, dia banyak bantu yang lain-lain juga. Keseluruhan badan lah sebenarnya.